Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak ajar sistem pinjaman buku menggunakan AppSheet. Saya akan ajar step by step cara untuk set up sistem pinjaman buku ini. Okey, dalam sistem ini kita perlu ada pendaftaran ahli. Kenapa perlu pendaftaran ahli? Pertama, kita nak kenal pasti pengguna, nak kawal akses pengguna, nak record aktiviti ahli yang telah membuat pendaftaran dalam sistem, kemudahan pengurusan oleh admin dan juga komunikasi dan pemberitahuan apabila ahli mendaftar dalam sistem. Setelah pendaftaran ahli dilakukan, user masih boleh belum dapat membuat pinjaman sehingga admin approve status ahli. Secara default, sistem akan hold pendaftaran kepada pending dahulu. Pada masa ini, user tidak akan dapat melihat senarai buku untuk dipinjam sehingga status user bertukar dari pending kepada approve. Kemudian, pengesahan ahli. Selepas pendaftaran pending, admin akan semak senarai ahli yang baru berdaftar di menu pendaftaran pending. Dekat sini, admin akan buka menu ni. Admin akan lihat senarai user baru yang mohon untuk menjadi ahli bagi membuat pinjaman buku. Admin boleh approve permohonan ahli. Ini contoh dalam sistem. Secara default, apabila ahli mendaftar, automatik dia akan di status pending. Jadi dia tidak boleh membuat pinjaman selagi admin tidak approve dia dalam sistem. Okey, kemudian senarai buku. Senarai buku adalah senarai keseluruhan buku yang ada dalam sistem. User yang dah approve status pendaftaran boleh terus akses ke senarai buku yang ada. Di sini user boleh pilih buku apa yang hendak dipinjam. Ini adalah contoh paparan dalam sistem senarai buku untuk user pinjam. Maksud jumlah salinan ini adalah jumlah berapa buah buku yang ada. Salinan tersedia ini bermaksud jumlah buku yang available untuk dipinjam. So, apabila berlaku pinjaman, salinan tersedia ini akan berubah sama ada semakin berkurang atau bertambah. Nanti kita akan tunjuk dalam sistem bagaimana salinan tersedia ini berlaku. Okey, kemudian membuat pinjaman buku. Pinjam buku, sistem untuk user memilih dan meminjam buku. Ini adalah nama table untuk pinjaman buku. User boleh pilih jenis buku yang hendak dipinjam dengan klik buku yang dikehendaki. Klik button add. Sistem auto set tarikh pinjaman dan pemulangan. Just tekan untuk status dipinjam. Nanti saya akan tunjuk dalam sistem bagaimana berlaku pinjaman buku ini. So, ini adalah contoh dalam sistem kita nanti. Okey, selepas membuat pinjaman atau pemulangan buku, kita akan buat perkara ini, iaitu selepas user membuat pinjaman dan pemulangan buku, perlu klik button tambah selepas dipulangkan dan tolak selepas dipinjam. Baru data dalam senarai buku akan sentiasa dikemaskini. User juga boleh tahu keberadaan buku di dalam sistem, tinggal berapa unit dan tarikh buku akan dipulangkan. So, user boleh tengok dekat bahagian ni lah senarai buku. Okey, pertama sekali kita pergi ke database kita dalam Google Sheet, iaitu kita perlu buat menu utama, pendaftaran, pinjaman dan buku. Di menu utama, aplikasi yang kita hendak paparkan adalah pendaftaran ahli, pendaftaran pending, sistem buku, senarai buku, sistem pinjaman buku. Pendaftaran ahli, dia punya data ada di pendaftaran, iaitu kita perlu nama,
email, nombor telefon, status dan tarikh daftar. Bagi menu pinjaman, kita perlu ada loan ID, book ID, user ID, tarikh pinjam, tarikh jangka pulang, tarikh pulang sebenar dan status. Buku adalah senarai buku yang ada dalam kita punya sistem. So ini adalah maklumat untuk buku. Ada book ID, tajuk, penulis, kategori, ISBN, tahun, jumlah salinan tersedia dan lokasi buku. Okey, setelah selesai membuat database, kita pergi ke sistem AppSheet kita, iaitu ini sistem pinjaman buku. Kita kena upload ke semua database kita tadi, iaitu menu utama, pendaftaran, pinjaman dan buku ke dalam kita punya sistem AppSheet. Okey, kat sini kita pergi ke bahagian data, pergi new table, Google Sheet. Anda cari dekat mana anda simpan anda punya database. Okey, macam saya simpan dekat sini. Kemudian anda buka database tu dan upload anda punya file, iaitu buku tadi, menu utama, pendaftaran dan pinjaman. Kat sini saya dah upload saya punya database yang mana ada menu utama, buku, pendaftaran dan pinjaman. Okey, sekarang kita setting satu-satu, iaitu sekarang kita setting menu utama. Pergi ke bahagian view column, nombor aplikasi penerangan dan link. Yang ini anda set up sebagai number, sebagai key dan label. Ke semua button ini kita letak under show, iaitu kita hendaklah paparkan dia macam dekat sebelah ni. Anda boleh tengok setting yang telah saya buat. Okey, kat sini. Dan di menu utama, anda letakkan dia sebagai read only, sebab kita tak nak data di menu utama ini diedit atau diupdate. So kita letak dia sebagai fungsi read only, iaitu bila ada tanda mangga ni, maksudnya database ni tidak boleh diedit. Ini adalah setting di dalam menu utama. Anda boleh tengok. Kemudian kita setting untuk menu pendaftaran. Pendaftaran kita allow dia sebagai update, add dan delete. Maksudnya kita boleh update, tambah data ataupun kita nak delete data. View dekat kolom dia. Kita jadikan email sebagai key dia dan nama sebagai label. Dan setting type mesti betul, iaitu nama sebagai teks, email, nombor telefon sebagai phone, status adalah teks dan tarikh adalah date. Kita pergi satu-satu untuk anda lihat setting yang telah dibuat. Kita letak button require supaya user tidak akan tertinggal untuk meletakkan nama dekat bahagian ini. Kita letak tick dekat editable supaya nama tu kalau tersalah edit, kita boleh betulkan dekat bahagian editable ni. Nanti dalam sistem kita boleh edit nama tersebut.
letak juga tick dekat searchable, iaitu kalau kita nak cari nama seseorang tu, kita boleh search dekat bahagian nama tu nanti. Dekat email, data validity dia setting juga sebagai required. Auto compute dekat initial value kita setting sebagai user mail, sebab kita nak capture email orang yang login nanti. Kita nak capture email orang yang login tu dekat dalam sistem. So sistem ini akan kenal pasti user berdasarkan email yang dimasukkan. Dekat update behavior, jadikan email sebagai key, dan fungsi editable tu mesti untick, sebab kita tak nak email tu diubah selepas kita dah approve dia sebagai ahli dalam sistem. Sebagai semasa pendaftaran ahli, kita dah sahkan email dia, kita tak nak dia ubah email tersebut. So kita kena untick function editable ni. Kita klik dekat searchable sebab kita nak search email tu. So kita letak fungsi tu dengan tanda tick dekat sini, dan tick juga sebagai sensitive data. Kat nombor telefon, pastikan fungsi type dia sebagai phone, supaya ada fungsi phone tu boleh dalam sistem kita. Kalau kita letak dia under type phone, kita boleh linkkan data tersebut dengan phone number. Boleh call terus daripada sistem, ataupun kita boleh text kepada nombor tersebut. Tetapi setting ni kita kena tambah dekat dalam automation. Letak juga button require supaya user tidak lupa untuk letak nombor telefon. Update behavior kita letak editable sebab kita boleh update nombor telefon sekiranya perlu. Bahagian status, kita letak type dia sebagai text. Data validity dia kita letak juga sebagai required. Dekat auto compute, kita letak initial value dia sebagai pending. Maksudnya semasa pendaftaran berlaku, automatik dalam sistem dia akan keluar pending dahulu, baru suggested value approve ataupun rejected. Ini akan dilakukan oleh admin nanti. Update behavior kita letak juga sebagai editable. Others properties kita tick sebagai searchable supaya kita boleh cari data tersebut. Kemudian tarikh daftar, kita setting type dia sebagai date sebab ini adalah tarikh, so kita letak sebagai date. Boleh juga kita nak guna sebagai use long date format. Ini adalah tarikh yang panjang lah. Data validity required. Auto compute, initial value dia kita setting sebagai today. So bila orang daftar, automatic tarikh tu adalah hari dia key in tu. So hari semasa dia key in tu. Update behavior tu dikosongkan. Display pun dikosongkan. Others property kita klik sebagai searchable. Dan kemudian kita save.
Okey, selesai setting di menu pendaftaran, kita pergi ke menu pinjaman. Dekat menu pinjaman, kita setting loan ID sebagai key dan book ID sebagai label. Kita go through satu-satu untuk lihat setting dia. Di loan ID, kita pilih type sebagai text. Data validity required. Auto compute kita letak sebagai unique ID. Sebab apa kita letak unique ID? Kita nak dia auto generate ID apabila user masuk. Apabila berlaku pinjaman, unique ID ni akan auto keluarlah, auto generate. So kita tak perlu nak fikirkan berapa nombor yang perlu ada. So kita letak terus unique ID, automatic nanti dia akan generate sendiri. Update behavior, tadi sebab kita letak dia sebagai key, dia auto kat sini tick key dan boleh editable. Kalau kita tak nak editable pun, kita boleh untickkan dia kat sini. Kemudian label tak payah buat apa-apa. Others property pun tak perlu. So kita klik done. Kita pergi ke book ID. Book ID kita pilih type sebagai reference, iaitu kita nak capai reference daripada data buku, tabel buku. Is a part of, anda perlu tikkan dia, nanti dia tak boleh buat capaian data. So data yang kita nak lihat adalah sebagai drop down menu. Data validity, anda kena masukkan arahan ini, iaitu select buku book ID salinan tersedia sama lebih besar daripada kosong, iaitu dekat sini buku, iaitu book ID. Dia akan pilih buku dalam senarai buku kita yang mana salinan tersedia, iaitu ni jumlah buku yang ada mesti lebih banyak daripada kosong. Tu maksudnya buku mesti ada dekat dalam kita punya rak buku. So kalau buku kosong, so user tak boleh buat pinjaman kepada buku tersebut. So arahan ini perlu ada dekat dalam kita punya book ID. Lepas tu invalid value error, kita letakkan nota kat sini, buku ini tidak boleh dipinjam kerana tiada salinan tersedia, yang bermaksud buku tak ada dekat dalam rak, jadi buku tidak boleh dipinjam. So kita letakkan message ini kat dalam kita punya error message if invalid. Okay, kemudian auto compute kita kosongkan sahaja. Update behavior, pastikan dia editable. Display sebagai label. Others property kita boleh letak juga pada searchable. Okey, kemudian done. Kita pergi kepada user ID. User ID type dia adalah email. Data validity tiada. Auto compute kita akan ambil initial value dia username, iaitu dia akan detect kepada user ID yang telah berdaftar, iaitu kita dah setting tadi dekat pendaftaran ahli dengan username. So semua bersangkut dengan user adalah menggunakan email user. So dekat sini pinjaman ini adalah detect daripada email user. That's why kita menggunakan user mail. Kemudian kita pergi kepada tarikh pinjam. Kita setting sebagai date
dekat data validity required, sebab perlu wajib masukkan tarikh kita pinjam buku tersebut. Auto compute, kita letak initial value dia sebagai today. So bila kita pinjam hari ni, dalam sistem automatic sistem akan letak terus tarikh hari kita pinjam tersebut. Update behavior, kita letak kita boleh juga tick editable. Mungkin kita nak pinjam besok tapi kita dah pilih dalam sistem, ataupun kita boleh untick saja ini supaya tak boleh edit tarikh pinjaman. Okey, dekat ni pun boleh searchable. Dan pada tarikh jangka pulang, tarikh jangka pulang adalah tarikh sistem generate tarikh pulang buku tersebut. Kita letak type sebagai date juga. Data validity dia wajib diisi. Auto compute, kita nak tarikh pulang daripada tarikh pinjaman adalah sebanyak 7 hari. Jadi hari semasa kita tambahkan dengan 7. Kat sini kita boleh edit lah. Kalau anda nak buat pinjaman 10 hari, anda boleh tukar kat sini 10 hari. Macam saya buat auto kepada 7 hari pinjaman sahaja. Kemudian update behavior, boleh klik editable. Display, kosongkan. Others property, boleh klik searchable. Dan tarikh pulang sebenar sama juga dengan fungsi yang tadi. Kita pilih tab sebagai date. Tarikh pulang sebenar jika user memulangkan buku sama ada awal ataupun lebih daripada tarikh peminjaman. So kita letakkanlah date tarikh pulang sebenar. Dekat data validity dikosongkan. Auto compute juga dikosongkan. Update behavior, klik sebagai editable. Display pun kosong. Others property, searchable. Kemudian done. Status, kita pilih type sebagai enum sebab kita nak tambah fungsi status itu buku dipinjam atau dipulangkan. So kita buat value add dengan tambah perkataan dipinjam dan dipulangkan. Auto compute ada values, kita klik yes, dan kita mode pilih sebagai button. Data validity kosong, auto compute kosong. Update behavior, klik sebagai editable. Display kosong. Others property, anda klik searchable. Kemudian done. Kemudian anda save. Okey, sekarang kita setting buku pula. Dekat buku kita jadikan book ID sebagai key dan label. Tambahkan data validity, klik sebagai required. Auto compute, kita buat initial value sebagai unique ID, iaitu dia auto akan generate buku punya ID. Kemudian update behavior, klik sebagai key dan editable. Display, klik sebagai label. Others property, klik searchable. Kemudian done. Untuk tajuk sebagai teks, itu nanti kita boleh masukkan apa-apa tajuk lah. Jadi kena letak teks.
Jadi data validity dikosongkan, auto compute juga dikosongkan, update behavior boleh klik sebagai editable jika kita nak edit tajuk tersebut, display dikosongkan, others property boleh klik sebagai searchable, kemudian done. Penulis kita guna function sebagai teks juga, data validity kosong, auto compute juga kosong, update behavior boleh tick editable, display pun dikosongkan, others property boleh klik sebagai searchable, dan kategori sebagai type juga, data validity dikosongkan, auto compute juga dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, dan others property anda boleh klik searchable, dan ISBN juga sama, kita guna function type sebagai text, data validity kosong, auto compute juga dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, others property anda boleh klik searchable, dan tahun saya pilih sebagai teks sebab saya tak nak dia keluar perkataan koma kalau saya pilih sebagai numbers, so saya pilih teks. Data validity dikosongkan, auto compute juga dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, others property juga dikosongkan. Jumlah salinan ini kita letak tab sebagai numbers sebab kita nak letak pengurangan dengan pertambahan number, jadi kita kena pakai fungsi numbers. Data validity kita letak sebagai required, auto compute dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, dan others property juga dikosongkan. Dan salinan tersedia kita juga pilih sebagai type numbers, data validity required, auto compute dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, others property juga dikosongkan. Lokasi sebagai teks, data validity dikosongkan, auto compute juga dikosongkan, update behavior boleh klik editable, display dikosongkan, others property boleh klik searchable. Okey, dan di sini kita buat di sini ada pinjaman buku yang kita gunakan add virtual column. Kita nak tambah pinjaman buku kat sini, iaitu formula dia ref row pinjaman book ID, iaitu ni pinjaman buku ID. Dia merujuk kepada buku ID ni. Buku dalam table buku ni, bila kita nak buat pinjaman, dia akan refer book ID dalam table buku. Sebab tu kita pakai ref row pinjaman book ID. Dia akan tarik data daripada buku ID.
type dia sebagai list. Elemen type adalah reference. Kita nak rujuk kepada table pinjaman. Separator, koma. Data validity dikosongkan. Display kita letak dekat bahagian description nanti. Sila klik button new untuk membuat pinjaman buku ini. Nanti saya akan tunjukkan dekat mana bahagian ini keluar. Dan save. Others property kita boleh klik searchable. Kemudian done. Save. Ini adalah paparan menu utama daripada table menu utama, iaitu yang ini. So ini adalah paparan dia. So kita pergi ke pendaftaran ahli. Ini adalah form pendaftaran sebagai ahli, iaitu yang ini. Dekat dalam database kita yang ini. So kita boleh isi maklumat dulu kat sini. Pending ni kita dah setting automatic status pemuda akan menjadi pending dan kita save. Oh, saya dah ada account ni dari sini. Sekejap saya delete dulu. Kita pergi dekat pendaftaran, regenerate structure. Kita masukkan data. Okey, sekarang kita dah register Izan Zaki sebagai ahli untuk meminjam buku. Kita tengok dekat database, okey dah keluar, tapi status masih pending. Okey, apabila status pending, Izan Zaki ni dia tak boleh tengok senarai buku yang ada dekat dalam sistem sebab status dia masih pending. Jadi kita kena approvekan dia dulu, baru dia boleh tengok dekat bahagian senarai buku ni, iaitu database kita. Kalau buku, sepatutnya dia akan view semua jenis buku ni, tapi sekarang status dia masih pending. Kita pergi ke pendaftaran pending, kita klik nama dia dan edit kepada approve. Save. Status dah bertukar kepada approve. Pergi ke menu utama dan baru dia boleh tengok senarai buku untuk dipinjam. Ini adalah senarai buku yang ada dalam sistem. Dekat senarai buku ni dia boleh tengok sekarang ada orang tengah buat pinjaman buku ataupun tidak. Contoh macam buku pertama ni, salinan tersedia dia tinggal 2. Maksudnya ada seorang tengah meminjam buku tersebut. Itu kita boleh tengok dekat related pinjaman atau pinjaman buku ni ada kuantiti 1 unit. Okey, kita buat satu contoh. Kita pinjam buku ini. So tak ada lagi pinjaman. So, kita nak pinjam buku ni, kita klik button add, iaitu ID user kita adalah kita punya email yang register tadi. So tarikh pinjaman dia detect hari ini punya date automatic dengan jangkaan pulang yang kita dah buat formula tadi selama 7 hari. So dia auto akan letakkan tarikh tersebut ke dalam kita punya pinjaman. So sekarang status kita adalah dipinjam atau hendak dipulangkan. So kita hendak pinjam, so kita klik pinjam.
Kemudian kita savekan. So sekarang dalam sistem buku ini telah ada untuk dipinjam. Bila kita buat peminjaman, kita kena klik button tolak selepas dipinjam. So automatik dalam sistem akan bertukar dia punya salinan tersedia ni berkurang menjadi 1. Maksudnya daripada 3 buku yang kita pinjam, so sekarang maksudnya ada 3 buku dalam sistem. Itu dekat RA ada 3 buku. So apabila kita membuat pinjaman, buku tersebut akan berkurang. So kita kena tolak dalam sistem 1 unit. So salinan tersedia di RA maksudnya tinggal lagi 2 buku. Kemudian kita pergi ke menu utama. So kita boleh tengok balik senarai buku tadi sudah ada dipinjam. So buku sedang berkurang. Kalau kita klik dekat sistem pinjaman buku, ini adalah contoh kita menambah buku baru ke dalam kita punya sistem. Sekiranya ada buku baru masuk, kita boleh tambah terus buku tu dekat bahagian pinjaman buku. Contohnya buku contoh buku yang masuk adalah 5 buah. Dekat rak yang tersedia untuk dipinjam adalah 5 buah juga. Lokasi kita buat di rak A4. Kemudian kita boleh klik terus button new untuk buat pinjaman buku ni, ataupun kita save sahaja untuk simpan buku tersebut. So dekat bahagian senarai buku akan keluarlah buku tersebut. Ni buku baru yang kita masukkan tadi. Ataupun tadi kita boleh terus add untuk buat pinjaman ataupun buat daripada bahagian ni. Okey, dekat sini saya tunjukkan setting untuk membuat sistem pinjaman buku. Tadi saya dah tunjukkan macam mana sistem ni berfungsi. Jadi anda boleh tengok setting setiap satu ni supaya anda boleh duplicate atau tiru cara saya membuat sistem pinjaman buku ini. Contoh dekat bahagian slice, kita kena buat slice bagi buku terbuka, filter status user diluluskan, pinjaman saya dan pinjaman aktif. Maksudnya dekat dalam senarai buku. Dalam senarai buku ni kita kena ada slice maklumat ini. So anda boleh tengok dia punya setting. Saya just go through sahaja. So anda boleh copy je nanti. Dekat bahagian slice ni anda boleh susun lah. Nak keluarkan yang mana satu, boleh tarik atas bawah macam tu. Dekat bahagian pendaftaran, kita buat filter status user. Ini adalah setting dia. So kita nak filter dulu sebagai pending. Okey, kemudian user diluluskan. So ini adalah arahan dia. Bila dia detect email yang dimasukkan dan status approve, maksudnya user itu telah diluluskan. Button approve tu kita dah luluskan dekat dalam sistem. Kemudian kita pergi di bahagian pinjaman, iaitu pinjaman saya. Kita letak user mail bersamaan dengan email untuk dia akses kepada pinjaman buku. Kemudian ini adalah
adalah status pinjaman yang masih aktif. Status sama dengan dipinjam. Okay. Dekat bahagian user setting, kita tak usik. Dekat option pun kita tak usik. Kemudian kita pergi ke bahagian UX. Ini adalah paparan yang kita nak keluarkan dalam sistem kita, iaitu menu utama lah, iaitu yang hadapan ni. Kemudian untuk bahagian pinjaman buku, untuk pendaftaran apa semua ni kita buat sebagai reference sahaja, sebab kita nak akses dia daripada depan, iaitu menu utama. So ini adalah setting. Depan kita ambil sebagai kad. Kita ambil list. Mari kita setting ini sebagai aplikasi, penerangan dan go to menu utama. Ini anda boleh tukar je ikon yang anda suka. Boleh tulis display name ni nama apa yang anda nak tukar kat bahagian bawah ni. Kat bahagian behavior, documentation. Kat bahagian pinjaman buku, iaitu bahagian ini, kita setting dia sebagai form. Kita ambil fungsi ref sebab kita tak nak keluarkan dia dekat bahagian bawah ni. Jadi kita ambil fungsi ref. Sebab kita nak capaian dia biar datang daripada menu utama. Okay, finish view dia. Selepas kita isi form ni, kita nak tengok apa. So kita set up buku detail. Ni pun anda boleh tukar dia punya ikon, behavior, documentation pun tak diubah. Okay, kita pergi kepada senarai buku, iaitu paparan semua jenis buku. Kita letak dalam bentuk table. Sama juga position dia sebagai reference sahaja. Kita tak nak appear dia dekat bahagian bawah. Ini bahagian display, behavior dan documentation. Kemudian dekat bahagian pendaftaran, kita pilih sebagai form. Itu dekat sini. Pendaftaran ahli ni kita pilih sebagai form. Finish view dia pendaftaran detail, display, behavior dan documentation. Okay. Kemudian kita pergi ke status pinjaman. Kita ambil dalam bentuk detail sebab kita nak tengok pinjaman. Contoh macam ni. Ni adalah status pinjaman. Masih dipinjam. Belum dipulangkan lagi. So kita boleh tengok dekat bahagian daripada senarai buku tadi. So kita klik buku ni. Kita nampak dekat bahagian bawah ni ada item pinjaman. So kita boleh klik view untuk lihat buku tu sedang dipinjam. Sekiranya buku ini hendak dipulangkan, kita boleh klik kat bahagian ni, dipulangkan dan masukkan tarikh pulangan sebenar dan kita save. Ini adalah setting dia, anda boleh tengok. Dekat bahagian ni, kita masukkan arahan status pinjaman. Hanya user yang diluluskan sahaja akan boleh lihat buku yang ada dalam sistem. Buku yang dipinjam atau yang telah dipulangkan atau senarai semua buku lah. So dia kena duduk dalam status approve baru dia boleh tengok senarai buku yang ada.
Okey, kita ada filter user. Sekejap, saya ni. Okey, filter user tadi daripada slice tu, inilah dia punya table dia. Pendaftaran pending, filter status user. Kita ambil dalam bentuk table. Kemudian kita save. Kita pergi tengok setting satu-satu dekat brand. Anda boleh set up sahaja dia punya themes, primary color apa semua ni anda boleh set up. So ini saya tak tunjuk, anda boleh tengok dekat dalam video kita sebelum ni ada saya ceritakan bagaimana nak set up benda ni. Dekat format rules, option, kita nak starting view dia start dengan menu utama. Yang anda boleh tengok sahaja sebab kalau saya nak cerita satu-satu ni sangat lama dan sangat panjang. Dekat bahagian localize kita tak edit apa-apa lah. Kita standard sahaja. So, kita pergi kat behavior. Behavior anda kena buat action buku iaitu kurang selepas dipinjam dan tambah selepas pemulangan. So macam mana kita nak setting action ni, anda boleh tengok kat sini. Kita pakai set the value of some column in this row. Kita gunakan salinan tersedia ni dengan formula dia tolak 1. Maksudnya apabila berlaku pinjaman, automatik data kita kena tolak 1. Berlaku pengurangan dekat dalam sistem. Iaitu kat sinilah salinan bahagian action tu berlaku apabila ni tanda ni kita tambah kat dalam apps kita. Iaitu ni, tolak selepas dipinjam. Tolak selepas dipinjam. Ke bahagian behavior, condition is true. Advanced tak ada apa, documentation pun tak ada apa. So, dekat bahagian tambah salinan selepas pemulangan pun sama. Kena buat setting juga. Seperti tambah 1. Maksudnya bila berlaku pemulangan, buku akan masuk balik dalam sistem. So, kita kena tambah 1. Itu ni, tambah selepas pemulangan. Saya buat dia punya behavior dia. Bahagian display name tu saya tukar kepada tambah selepas dipulangkan supaya kita atau user faham apabila menggunakan sistem ni. Kita tukar je nama tu. Go to menu utama ni adalah arahan kita nak sistem keluar menu utama ni. So bila kita klik ni dia akan pergi kepada kita punya pendaftaran. Form pendaftaran iaitu dekat link menu utama ni dia terus pergi ke link yang kita dah set up. Jadi kita kena pakai targeted link to view link. Link is maksudnya ni lah tajuk dekat atas ni. Kemudian action luluskan. Kita ambil file luluskan, record daripada table pendaftaran, set the value of some column in this row, status mestilah approved. Kita inlinekan sahaja sebab kita tak nak dia dipaparkan. Display kita pilih tanda right. Behavior dia, condition dia status is pending.
Okay, selesai yang ini, kita pergi ke bahagian pinjaman. Pinjaman juga sama macam simpanan buku tadi. Kita letak trigger untuk kurangkan salinan, iaitu daripada fail pinjaman. Daripada fail ni pinjaman. Lepas tu, to do this, mesti ambil execute an action on a set of row. Lepas tu, pilih table apa. Reference kita adalah table buku. Reference row, list of book ID. Reference action, kurangkan salinan selepas dipinjam. Display, ni button ni anda boleh pilih je lah. Condition is true. Okay, trigger tambah salinan pun sama. Konsep dia sama macam yang tadi. Kita pilih daripada table pinjaman. Kita nak refer daripada buku punya table. Reference row is list book ID. Reference action tambah salinan selepas pemulangan. Okay. So, kita save. Dan lihat di bahagian automation. Hantar email ke admin. Nanti anda boleh set up email untuk hantar bila berlaku pending, user akan dapatlah admin akan dapat email untuk approval. Tapi dalam sistem ni saya tak siapkan untuk email sebab sangat panjang dia punya kita punya tutorial ni. Jadi email ni anda boleh tengok saya punya video yang sebelum ni macam mana cara nak buat automation menghantar email. So yang penting sekali dekat sini bahagian pinjaman, automation bila buku dipulangkan. So ini adalah dia punya automation. Event name kita letak je tambah salinan bila dipulangkan buku. Status daripada table pinjaman, kita pilih update. Condition and status dipulangkan is not blank, tarikh pulang sebenar. Dekat step ni anda pilih table, ambil run action on row. Reference table is pinjaman. Reference row is list book ID. Reference action, dia nak trigger kurangkan salinan. Kemudian pergi ke automation yang kedua, iaitu bila record di-update dekat file data table pinjaman, apabila berlaku penambahan, penolakan atau kita kemas kini dengan condition dia ini, and status dipulangkan is not blank, tarikh pulang sebenar. Sistem akan detect lah kita berdasarkan automation kita nanti. Kemudian kita save. Ini function ni tak ada. So sekarang sistem pinjaman buku ni saya buat dia sebagai required sign in. Iaitu semua user yang menggunakan sistem ni dia wajib login. Sebab apa kita kata wajib login? Sebab saya nak semua orang yang masuk ke dalam sistem kita adalah berdaftar dengan menggunakan email. Jadi kita required sign in. Jadi bila dia daftar dengan menggunakan email dia, automatik sistem akan detect email dia lah. Macam contoh kat sini. So nanti saya buat lagi satu contoh. Kita guna sistem ni. Okay, sekarang saya share link ni. Copy in browser. So kita go to editor Windows. Kita masuk ke dalam sistem.
So sekarang sistem ni mewajibkan kita untuk login menggunakan apa-apa akaun Google. Okey, sekarang kita dah masuk ke dalam sistem pinjaman buku. Ini adalah menu utama tadilah, yang mana sekarang saya menggunakan email ctnrhzn@gmail. So saya kena buat dulu pendaftaran sebab sekarang saya bukan ahli lagi. So saya tidak boleh melihat senarai buku yang ada dalam sistem. Jadi saya perlu buat pendaftaran ahli. Okey, sekarang status saya pending. So saya ada dalam status ni. So admin, kita boleh buat admin akan dapat email ni untuk sahkan status ni kepada. Okay, jap saya tunjuk. Sekarang status saya pending. Jadi, saya masih tidak boleh lihat senarai buku yang ada dalam sistem. So, caranya kita kena approvekan dulu permohonan Haizan Ahmad ni kepada approval. So, kita approvekan dia dan save. So, sekarang dekat status pending dah tak ada. So, kita pergi ke senarai buku. Dia dah boleh tengok semua buku yang ada dalam sistem. So, sekarang kita buat pinjaman buku. So dia nak buat pinjaman kepada buku chemistry course book ni. So kita add pinjaman pada tarikh hari ni dan dijangka pulang 29 April. So dipinjam. Kemudian kita save. Selepas kita pinjam, kita kena klik button ini sebab kita dah buat pinjaman. So dalam sistem akan berkurang 1 unit buku. Contoh kalau kita nak buat pemulangan, edit, kita buat tarikh pemulangan hari ni. Dipulangkan, kemudian save. Kita tambah selepas dipulangkan. So dalam sistem akan bertambah 1 unit buku. Anda boleh cuba untuk sistem ni dan mungkin anda boleh edit keperluan yang anda perlukan. Ini adalah basic bagaimana kita membuat sistem pinjaman buku. Tutorial ini sangat panjang tapi anda boleh tengok setting yang telah saya tunjukkan tadi untuk anda cuba belajar bagaimana untuk membuat apa-apa jenis sistem berdasarkan pinjaman.
Maksudnya saya bagi contoh pinjaman buku, tapi anda boleh juga gunakan apa-apa sistem pinjaman berdasarkan formula yang saya ajar dalam sistem ni. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe jika anda suka video ini.